Indoor waterpark pertama di Malaysia mampu memuatkan 2,000 orang pada satu-satu masa. So kalau korang staycation dekat Monkeys Canopy ni, daripada bilik hotel korang akan naik bagi pergi ke indoor waterpark dia, ataupun dia panggil Monkey Splash Zone. Tapi kalau korang tak stay pun tak apa, sebab ada tempat parking dan ini dia punya luas weh. Dia buka setiap hari kecuali hari Isnin. Harga promosi sekarang dewasa RM65, kanak-kanak RM45. Bawah 90 cm free je. So anak aku memang tak sabarlah nak cakap, sebab kita orang tengok dekat video tu punyalah besar tempat ni. Tapi sebelum masuk korang kena tengok rules and regulation dia yang mana okey, mana tak okey. Jadi yang aku nak cerita dekat korang ni, sebuah indoor waterpark yang sangat besar. Bukan tu sahaja permainan dia sangat sesuai untuk ibu bapa dan anak-anak. Ada banyak pool untuk kita nak bersantai ni Ruang pool untuk anak kecil bermain pun ada. Ada slide yang berpusing ni pun ada. Ada slide turun macam ni. Ada juga mini vuvuzela macam tu. Lepas tu sewa pelampung dia pun murah je weh, RM10 je untuk satu pelampung. Jadi banyak lagi aku nak cerita korang apa yang ada dekat sini. Serius puas hati. Kalau korang tinggal dekat hotel dia, sepanjang hari tu masuk free, boleh keluar masuk tak ada hal. Dan tempat permainan kat sini bagi aku memang selamat untuk budak-budak. Kalau anak kita yang 9 tahun ke atas tu, ada masalah pun kalau dia nak pergi seorang. Nak tak aku sambung lagi?